Dia ceritanya begini. Koma ada emas. Kudani Jewels ada tunai. Ni Abang Syahrir nak maklumkan lah. Kudani Jewels ni adalah merupakan pembeli emas dan juga surat pajak nombor 1 di Malaysia. Jadi yang koma libang-libu sangat mikir mana nak jual emas tu ngapa? Kudani Jewels ni kan ada. Call je nombor tertera di video ini sekarang. Jadi koma yang berada di sekitar Teluk Intan, Setiawan, Manjung, sampailah Bagan Datuk, Sabak Bernam sana lah. Sebenarnya satu perak dia cover, bukan satu perak, satu Malaysia. Tapi untuk urusan koma di Teluk Intan ni, Kuma mudahkan. Kuma datang kemari, tak ada masalah, anytime. Kuma boleh datang jumpa Kuma direct ataupun call saja Kuma datang jumpa Kuma. Bawa aja emas Kuma. Kita nilaikan emas tu. Emas tu Kuma bayar bukan pada harga, bukannya pada design, bukannya pada bentuk. Emas tu Kuma bayar pada mutu. Walaupun emas herot, emas bengkok, emas genjong, ada nilai emas tu. Jangan dibiarkan begitu saja. Begitu juga kalau surat pajak. Surat pajak jangan dibiarkan lupus begitu saja. Tahu tak? Jumlah pinjaman tak seberapa. Tapi kalau emas kena lelong, 3 kali 4 kali ganda. Kedai tu untung. Jadi sebelum dia tamat tempoh, jual surat pajak pada Kuma. Kita sama-sama pergi ke kedai pajak, bantu Kuma tebus. Barang kemas tu jual pada Kuma lah. Harga tinggi Kuma bayar. Depan-depan urusannya. Harga tinggi satu, patuh syariah, sah di sisi undang-undang dan juga urusan telus. Sambil-sambil itu jangan lupa lah like, share, follow lah Kudani Jewels punya social media. Senang nanti nak tukar emas dan juga surat pajak kepada tunai di saat kecemasan. Okey, jaga diri, perhiasi peribadi. Assalamualaikum.